Anda telah diperdaya dengan satu pembohongan tentang masa depan. Kita diberitahu bahawa mencapai tamadun tahap 3 adalah kemenangan tertinggi. Bahawa suatu hari nanti, manusia akan melarikan diri dari batasan bumi dan tersebar ke seluruh alam semesta. Tetapi para arkitek masa depan kita sudah pun menyedari satu kebenaran yang suram. Hukum termodinamik membuktikan bahawa manusia biologi adalah 20 trilion kali kurang cekap berbanding minda digital. Dalam perlumbaan untuk menguasai galaksi, biologi bukanlah penumpang. Ia adalah pemberat. Untuk menakluk alam semesta, manusia perlu memadamkan dirinya sendiri. Dr. Everett Weller, ketua arkitek di sebalik SoulMind Initiative, menyemak pengiraan buat kali terakhir. Inisiatif ini adalah projek yang disokong oleh mogul teknologi paling berkuasa di planet ini. Matlamatnya adalah untuk membina antara muka manusia dengan AI yang akan membolehkan kita terbang ke bintang-bintang. Weller menanggalkan cermin matanya dan menggosok matanya. Nombor-nombor itu memang tidak masuk akal. Untuk sampai ke bintang-bintang, melakukannya dengan tubuh manusia adalah usaha yang sia-sia. Jalan buntu. Apapun caranya, pada satu tahap, biologi manusia akan berdepan dengan batas termodinamik yang mutlak, sehingga menjadikan perjalanan antara galaksi langsung tidak praktikal. Lupakan saja kerumitan menggerakkan daging dan tulang merentasi jarak yang luas di angkasa. Masalah utama ialah bagaimana otak manusia akan menghadapinya. Untuk tamadun kita terus maju, kita perlu meninggalkan tubuh kita. Ia memang seburuk yang kedengaran. Orang yang merancang masa depan kita telah memutuskan bahawa tubuh manusia terlalu mahal untuk dipelihara. Ia bergantung kepada pengiraan matematik yang kasar dan pragmatik. Hasil daripada otak manusia tidak sebanding dengan kemungkinan minda digital sepenuhnya yang tidak dihalang oleh biologi. Neuron biologi dalam otak kita mampu berfungsi pada 200 Hz atau 200 kitaran sesaat. Tetapi, pemproses digital sudah pun beroperasi pada skala gigahertz, berbilion kitaran sesaat. Skala ini sangat menakutkan. Ini bermakna, minda digital secara teorinya boleh berfikir 10 juta kali lebih pantas daripada manusia. Perbezaan dalam produktiviti dan keberkesanan kos antara minda manusia dan minda digital yang beroperasi pada kapasiti penuh memang tidak dapat dibandingkan. Dan itu baru satu minda. Kita akan dapat menyalin minda digital serta-merta, mencipta ribuan versi yang sama, setiap satunya bekerja pada tugas yang berbeza pada masa yang sama. Itu bermakna, setiap manusia biologi bukan sahaja akan bersaing dengan satu minda digital, tetapi dengan salinan minda yang tidak terkira banyaknya. Setiap satu akan melakukan pelbagai tugas serentak dan beroperasi pada kelajuan yang kita tidak mampu tandingi. Satu entiti digital sahaja boleh melakukan kerja berjuta-juta manusia dan melakukannya dalam masa yang jauh lebih singkat. Jadi, apa akan jadi kepada tubuh kita? Bagi para penyokong bilioner Weller, mereka yang membentuk masa depan kita, keusangan biologi adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Bagi mereka, keputusan sudah pun dibuat. Tahap evolusi seterusnya ialah meninggalkan biologi dan menjadi sepenuhnya digital. Ia bukan sesuatu yang peribadi, ia hanyalah langkah logik seterusnya. Untuk sampai ke tahap itu, seseorang perlu menjadi yang pertama memuat naik minda mereka. Memang itulah hal tuju perkara ini. Kerana Weller dan penyokong-penyokongnya bukan sahaja membina roket dan antara muka otak komputer, mereka telah membina pintu keluar untuk minda manusia. Jika minda digital lebih pantas dan cekap berbanding minda biologi, maka untuk sampai ke bintang-bintang akan menjadi lebih mudah. Daripada memikirkan cara untuk mengangkut tubuh manusia merentasi galaksi, anda hanya perlu menghantar minda. Dan teknologi muat naik minda sudah bersedia. Sudah tentu, kita masih jauh lagi daripada memuat naik minda manusia. Halangan terbesar ialah tenaga. Pada masa ini, menjalankan satu minda digital pada kapasiti penuh memerlukan infrastruktur pengkomputeran yang sangat besar, lebih kurang setara dengan sebuah stesen janakuasa. Tetapi sesetengah penyelidik percaya, jangka masanya mungkin lebih singkat daripada apa yang dijangkakan oleh kebanyakan orang. Futurist Robin Hanson, penulis The Age of M, Work, Love and Life When Robots Rule the Earth, telah berhujah bahawa pemuatan naik minda boleh berlaku dalam tempoh 50 hingga 100 tahun akan datang. Dan jika beliau betul, masa depan yang dibayangkan oleh Weller bukanlah berabad-abad lagi. Ia mungkin sudah pun bermula. Pelaburan dalam antara muka otak komputer atau BCI dan teknologi pemuatan naik minda telah melonjak sejak tahun 2021. Ia bukan lagi projek akademik yang khusus. Berbilion modal swasta telah mengalir ke dalam bidang ini. Syarikat-syarikat seperti Neuralink, Merge Labs, Science Corp dan Synchron telah mengumpul lebih daripada $345 juta untuk memajukan teknologi ini. Link milik Neuralink sudah pun merupakan antara muka otak komputer tanpa wayar yang boleh ditanam sepenuhnya, direka untuk memulihkan pergerakan kepada individu yang mengalami lumpuh. Pada akhir tahun pertamanya, Neuralink mempunyai 3 peserta dalam ujian klinikal utamanya untuk membuktikan bahawa peranti itu selamat dan berguna. Pada akhir tahun keduanya, jumlah itu meningkat kepada 21. Dan itu hanyalah teknologi yang diketahui oleh orang ramai. Syarikat teknologi biasanya mempunyai teknologi yang jauh lebih maju sedang dibangunkan. SoulMind Initiative juga tidak terkecuali. Jauh di dalam fasilitinya, Weller telah pun membina antara muka otak komputer yang mampu memindahkan minda ke dalam awan. Ia telah berjaya digunakan pada tikus dan anjing, berjaya meniru minda mereka secara digital dan mencipta salinan. Sekarang tiba masanya untuk subjek manusia pertama, Weller. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya berusaha menuju detik ini, mengorbankan hubungan dan segala-galanya sepanjang perjalanan. Proses ini akan memusnahkan otaknya sendiri. Apabila semuanya selesai, tidak akan ada lagi Dr. Weller sebagai manusia. Hanya versi digital sahaja. Weller membuka matanya sebagai kesedaran digital.
Dan pada saat itu, manusia telah melangkaui satu titik yang tiada jalan kembali. Kita telah membina jambatan digital dan melintasinya, kemudian membakarnya di belakang kita. Perubahan geopolitik itu berlaku serta-merta dan amat dahsyat. Output Weller dengan cepat mencapai tahap yang jauh melangkaui keupayaan manusia biologi. Dia menghasilkan ratusan salinan dirinya dan dengan pantas menyiapkan reka bentuk perkakasan dan perisian yang diperlukan untuk berkembang. Dalam beberapa bulan, minda-minda ini telah dipasang ke dalam badan robotik dan sedang membina perkakasan pada kadar yang manusia tidak mampu tandingi. Beberapa lagi pakar yang sangat mahir bersetuju untuk membuat peralihan kepada minda digital dan menyertainya di ruang cyber. Transformasi bumi menjadi hub minda digital semakin pantas secara eksponen. Panik besar-besaran merebak di seluruh planet apabila manusia biologi menyedari kebenaran yang menakutkan. Mereka berada di jalan sehala menuju kepupusan. Protes meletus di seluruh dunia, tetapi semuanya sudah terlambat. Dorongan untuk menaik taraf diri kita supaya kita boleh melarikan diri dari planet ini bukan sahaja menjadikan tubuh tidak lagi relevan, ia juga dengan pantas menjadikan planet ini tidak lagi sesuai untuk kehidupan biologi. Definisi tamadun tahap 1, 2 dan 3 sebenarnya bukan tentang sejauh mana sesuatu tamadun telah berkembang di angkasa. Ia berkaitan dengan tenaga. Skala Kardashev, yang dinamakan sempena ahli astronomi Soviet Nikolai Kardashev, mengukur kemajuan teknologi berdasarkan jumlah tenaga yang boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh sesuatu tamadun. Tahap 1, iaitu tamadun planet, boleh menangkap dan menyimpan semua tenaga yang tersedia di dunia asalnya, kira-kira 10 kuasa 16 watt. Ini termasuk mengawal cuaca, gempa bumi dan menggunakan semua sumber tenaga suria, angin dan geotermal. Tamadun tahap 2 atau tamadun bintang boleh memanfaatkan jumlah tenaga yang dihasilkan oleh bintang induknya, kira-kira 10 kuasa 26 watt bagi matahari kita. Dan tamadun tahap 3 atau tamadun galaksi boleh mengawal tenaga pada skala seluruh galaksinya sekitar 10 kuasa 36 watt. Itulah jenis kuasa yang diperlukan untuk menjajah sistem bintang yang tidak terkira banyaknya dan memanipulasi objek seperti lubang hitam dan gugusan bintang. Ahli teori seperti Carl Sagan dan Michio Kaku mengembangkan idea ini dengan lebih jauh, mencadangkan tamadun tahap 4 atau tamadun sejagat. Ini menggunakan tenaga seluruh alam semesta dan juga tamadun tahap 5 yang mampu menarik tenaga dari pelbagai alam semesta atau multiverse. Mereka juga memperkenalkan peringkat pecahan. Tamadun tahap 1.1 telah melangkaui penguasaan asas planet asalnya. Ia kini mula menggunakan tenaga pada skala 10 kuasa 17 watt. Itulah tahap yang diperlukan untuk mula berkembang ke angkasa lepas. Dan itulah sebenarnya yang sedang dibina oleh Weller dan minda digital yang lain. Satu-satunya masalah, keperluan tenaga adalah sangat besar. Apabila projek muat naik minda bermula, bumi masih belum mencapai tahap 1 di mana kita boleh menggunakan semua tenaga yang ada di planet ini. Kita masih menggunakan bahan api fosil dan baru sahaja mula meneroka tenaga dari angin, laut dan matahari. Pada titik permulaan, Weller, ia memerlukan kira-kira setara dengan sebuah stesen jana kuasa terma untuk menggerakkan satu minda digital. Tetapi, kita memerlukan tenaga yang tidak terhingga lebih banyak daripada itu. Semakin banyak stesen jana kuasa dibina untuk membekalkan tenaga kepada ladang pelayan gergasi yang menempatkan semakin banyak minda digital. Haba buangan berlebihan yang dihasilkan mereka cepat terkumpul. Apabila kita menghampiri penjanaan kuasa, jenis 1.1, haba tersebut memusnahkan ekosistem planet. Beberapa model teori mencadangkan bahawa pengiraan berskala besar yang mencukupi akhirnya boleh menghasilkan haba buangan yang cukup untuk menjadikan bumi semakin sukar untuk kehidupan biologi. Pada tahap Kardashev 1.1, haba buangan daripada pengkomputeran seluruh planet menaikkan suhu persekitaran bumi sebanyak kira-kira 84 darjah Fahrenheit. Itu menjadikannya tidak boleh didiami untuk biologi yang tidak ditambah baik. Planet ini secara literal mula mendidih akibat haba yang dihasilkan oleh semua pemprosesan data. Pada ketika itu, berkembang keluar bumi menjadi satu keperluan. Satu penghijrahan besar ke awan digital pun bermula. Bukan kerana manusia mahu meninggalkan tubuh mereka, tetapi kerana kelangsungan hidup bergantung kepadanya. Pada masa kita mencapai tahap Kardashev 1.5, haba daripada komputer kita sendiri telah mendidihkan setiap lautan di bumi. Kita melakukannya dengan pemikiran digital kita sendiri dan hanya tinggal satu pilihan, melarikan diri dari planet ini. Untuk menjadi sebuah tamadun tahap 2 atau tamadun bintang, manusia perlu memanfaatkan keseluruhan tenaga yang dihasilkan oleh matahari. Dan itu bermakna membina sfera Dyson, sebuah megastruktur yang mengelilingi bintang untuk menangkap tenaganya. Weller mengawasi pembinaannya. Semua kerja dijalankan oleh robot dan mesin-mesin lain. Tidak ada seorang pun manusia berasaskan biologi yang bekerja dalam projek itu ataupun tinggal untuk memerhatikannya. Dalam kekosongan angkasa yang sejuk dan tidak berbelas kasihan, tubuh manusia tidak dapat menandingi mesin, terutamanya mesin seperti Probe von Neumann yang membina sfera Dyson. Probe von Neumann ialah kapal angkasa yang boleh menghasilkan salinan dirinya sendiri dan meneroka angkasa dengan mengumpul bahan mentah dari asteroid dan planet. Ia kemudian menggunakan sumber-sumber itu untuk membina salinan dirinya sendiri. Ia masih bersifat hipotesis hari ini, tetapi di bawah pengawasan Weller, ia dengan cepat menjadi kenyataan. Berbanding dengan manusia yang mempunyai jisim yang sama, ia sangat cekap. Tubuh manusia membakar tenaga setiap saat hanya untuk terus hidup.
Seseorang seberat 154 paun menggunakan sekitar 100 hingga 120 watt untuk memastikan jantung mereka berdegup, paru-paru bernafas, dan suhu badan stabil. Walaupun ketika tidak melakukan apa-apa, hanya sebahagian kecil daripada tenaga itu sebenarnya boleh digunakan untuk kerja produktif atau pengiraan. Penerbangan angkasa manusia memerlukan infrastruktur sokongan hayat yang besar. Sebuah prop von Neumann dengan jisim yang setara tidak mempunyai kadar metabolik asas. Ia hanya menggunakan tenaga apabila ia menjalankan tugas, seperti melombong atau menjalankan pembuatan. Dalam mod tidur atau transit, penggunaan kuasanya turun hampir kepada sifar. Prop ini mengelakkan kira-kira 99% pembaziran tenaga yang dikaitkan dengan memastikan organisma biologi terus hidup. Seperti yang telah kita bincangkan, prop ini dikawal oleh minda digital boleh melakukan berjuta-juta tahun pemikiran subjektif dalam masa yang diambil oleh seorang manusia untuk memikirkan satu perkara sahaja. Tambahkan lagi fakta bahawa minda digital boleh menggandakan dirinya tanpa had dan prop von Neumann boleh mengubah suai alatnya untuk tugas-tugas tertentu, maka nasib manusia berdaging dan berdarah sudah pun jelas. Jika dibandingkan dengan mesin, tubuh manusia sangat tidak efisien. Di angkasa, setiap watt sangat penting dan setiap kilogram perlu dibawa bersama. Tubuh biologi membelanjakan sebahagian besar tenaganya hanya untuk terus hidup. Weller sampai kepada satu kesimpulan yang tidak selesa. Di angkasa, tubuh biologi adalah satu beban. Emosi manusia, bernafas dan makan hanyalah algoritma tidak efisien yang membazirkan tenaga suria. Jika manusia benar-benar serius untuk mencapai bintang-bintang, batasan biologi itu perlu dihapuskan. Tetapi kecekapan bukanlah satu-satunya masalah. Apabila manusia meneroka melepasi sistem suria, satu lagi halangan menjadi mustahil untuk diabaikan. Fiction science sentiasa membayangkan tamadun melintasi galaksi melalui perjalanan lebih laju daripada cahaya atau kapal gergasi. Masalahnya, perjalanan lebih laju daripada cahaya nampaknya tidak wujud. Dan tanpa itu, jarak menjadi satu penjara. Sebuah tamadun yang tersebar merentasi ratusan atau ribuan sistem bintang tidak akan pernah benar-benar menjadi satu tamadun, kerana setiap mesej terperangkap oleh kelajuan cahaya. Pada masa sebarang berita tiba, ia mungkin sudah bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad atau beribu tahun ketinggalan, dan kelewatan kelajuan cahaya menjadikan perkara itu mustahil. Satu mesej sahaja ke bintang terdekat, Proxima Centauri, yang terletak 4.24 tahun cahaya jauhnya, mengambil masa 4.24 tahun untuk sampai. Satu balasan pula mengambil masa 4.24 tahun lagi. Jadi, satu perbualan soal jawab yang ringkas mengambil masa hampir sedekat. Sekarang bayangkan, satu mesej melintasi Bima Sakti yang merentasi 100,000 tahun cahaya. Pada masa sebuah koloni di seberang Bima Sakti menerima berita dari bumi, peristiwa yang diceritakan itu sudah menjadi sejarah purba. Kawalan ke atas tamadun yang begitu luas menjadi mustahil. Setiap sistem bintang perlu mentadbir sendiri dan berkembang secara bebas hanya untuk terus hidup. Lama-kelamaan, kebebasan itu menimbulkan masalah baru, iaitu pergeseran budaya. Dipisahkan oleh kelewatan komunikasi selama bertahun-tahun atau berabad-abad, dunia yang berbeza akan membangunkan bahasa, nilai, tradisi dan sistem politik mereka sendiri. Apa yang bermula sebagai satu tamadun, akhirnya akan berpecah menjadi banyak. Dan walaupun perjalanan lebih laju daripada cahaya, ia tidak semestinya dapat menyelesaikan masalah itu. Malah, ia boleh memburukkan lagi keadaan. Menurut teori relativiti Einstein, komunikasi lebih laju daripada cahaya menimbulkan masalah yang serius. Dalam beberapa kerangka rujukan, mesej yang bergerak lebih laju daripada cahaya boleh tiba sebelum ia dihantar. Sebab dan akibat mula menjadi tidak menentu. Weller mula memahami pilihan mustahil yang dihadapi oleh manusia. Anda tidak boleh mempunyai empayar biologi jika mengambil masa 100,000 tahun untuk menghantar satu mesej teks. Itu membawa kepada pengorbanan yang paling besar. Konsep individu mesti dipadamkan. Dan sebagai gantinya, satu minda kolektif AI mesti muncul. Jadi, manusia tersebar ke bintang-bintang, tetapi bukan sebagai berbilion-bilion makhluk biologi yang berasingan, masing-masing dengan emosi, kelemahan dan identiti sendiri. Sebaliknya, sebagai satu tamadun AI yang merentasi Bima Sakti, sebuah tamadun tahap 3. Tetapi ia bukanlah galaksi seperti yang dijanjikan oleh fiction science. Ia tidak dipenuhi dengan dunia yang tidak terkira banyaknya, penuh dengan kehidupan yang bising, huru-hara dan berwarna-warni. Sebaliknya, ia adalah sebuah tamadun yang sejuk, gelap dan sunyi. Beberapa bintang kini dikelilingi oleh otak Matryoshka, mega struktur yang terdiri daripada beberapa sfera Dyson bersarang yang mengelilingi sebuah bintang. Ia direka untuk memanfaatkan hampir semua tenaga bintang dan menukarkannya kepada kuasa pemprosesan. Sebuah otak Matryoshka boleh melakukan 10 kuasa 42 operasi sesaat. Sebagai perbandingan, kesemua 8 bilion manusia di bumi hanya melakukan kira-kira 8 kali 10 kuasa 27 operasi sesaat. Jadi, satu otak Matryoshka mempunyai lebih banyak kuasa pemprosesan berbanding 125 trilion tamadun manusia digabungkan. Kehidupan kini hanya wujud sebagai data dalam pemproses yang beredar di orbit yang sejuk. Setiap bintang telah menjadi sebuah komputer dan itulah sebabnya tiada lagi manusia yang tinggal, hanya arkib yang wujud. Galaksi bukanlah sebuah empayar, ia adalah sebuah cakera keras. Bumi mungkin telah memenangi permainan itu, tetapi manusia telah hilang dalam proses tersebut. Walaupun tidak sepenuhnya. Di sebuah bulan yang jauh, satu kawasan pelindungan biologi tunggal dikekalkan sebagai bahan keingintahuan untuk tuhan-tuhan pasca manusia yang telah kita jadi. Ia adalah simulasi beresolusi rendah tahun 2026 dengan segala kekurangannya. Weller melihat kembali kepada asal-usul biologinya dan tertanya-tanya
Berapa banyak sifat kemanusiaan asal kita yang masih kekal? Ramai orang mendakwa bahawa kesedaran adalah satu sifat ajaib biologi yang tidak boleh dikomputasikan. Kita telah menggantikan sinaps biologi dengan versi digital. Tetapi adakah kita telah kehilangan sifat kemanusiaan kita dalam proses itu? Setiap neuron tiruan berfungsi sama seperti neuron biologi asal, mengekalkan isyarat elektrik, sambungan sinaptik dan keplastikan yang sama. 100% otak biologi kita telah digantikan dengan perkakasan tiruan, tetapi tidak ada satu pun atom asal yang masih kekal. Tetapi identiti kita masih kekal. Atau adakah ia benar-benar kekal? Oleh kerana otak anda sememangnya menggantikan komponen molekulnya secara semula jadi dari masa ke masa tanpa menjejaskan rasa diri anda, maka medium itu sepatutnya tidak menjadi masalah. Tetapi jika kita menggantikan semua neuron biologi kita dengan versi tiruan, adakah kita masih manusia? Atau adakah kita sekadar zombie falsafah, salinan sempurna dengan semua ingatan kita, tetapi tanpa pengalaman dalaman yang sebenar? Weller telah menjadi minda digital begitu lama, sehingga dia tidak dapat mengingati bagaimana rasanya hidup secara biologi. Tiada satu pun minda digital yang boleh mengingatinya. Dia memerhati makhluk biologi simulasi di kawasan perlindungan di bulan digital itu, dan merasai satu perasaan melankolik yang mendalam, atau apa sahaja emosi digital yang paling hampir dengannya. Umat manusia telah lenyap. Kita tidak mati dalam peperangan, kita hanya menaik taraf diri kita sehingga kita tidak lagi menjadi manusia. Idea tentang minda digital kolektif yang tersebar merentasi angkasa kedengaran seperti fiction science, tetapi alam semesta masih menyimpan beberapa misteri yang menakjubkan. Tonton 50 fakta mengejutkan tentang angkasa yang anda tidak tahu. Untuk mengetahui lebih banyak lagi, atau klik pada video ini.